Hari ni yang bunuh orang dalam sekolah menengah. Dulu yang bunuh ni orang yang betul-betul jahat, yang tak ada perasaan, yang jahat, yang pendidikan pun tak ada. Yang tu yang bunuh orang dulu. Hari ni yang bunuh orang dalam universiti pun ada. Hari ni yang bunuh orang dalam sekolah menengah. Hari ni yang bunuh orang bukan lelaki saja, perempuan bunuh orang. 3-4 orang bunuh seorang. Orang yang dibunuh pun tak tahu kenapa dia dibunuh. Nanti di mahsyar, orang yang dibunuh dia heret orang yang pernah bunuh dia dulu. Dia heret kepala tu, dia pegang sampai kepada Allah. Dia kata, "Ya Rab, tanya dia ni pasal apa dia bunuh aku dulu." Seorang-seorang, tiada yang terlepas. Mana-mana yang pernah melakukan dosa bunuh, kalian akan diheret oleh orang yang kalian bunuh di mahsyar nanti. Kenapa dia tekapkan setrika di badan aku? Yang dibunuh tu dia akan heret 5-6 orang yang bunuh tu. Dia akan kata, "Wahai Allah, tanya mereka ni 5-6 orang, kenapa mereka bunuh saya?"